Sekarang ni pakai tu, kita ambil gambar. Sekarang ni kita banyak ambil gambar. Aksiden ke, pokok tumbak jatuh atas kereta ke, atau berlaku jenayah, pun kita ambil gambar. Tapi satu pun gambar tu kita tak hantar kepada bilik gerakan polis. Sedangkan kita ada apps itu. Dia kata panggil apa? BSP, apa dia panggil tu? Volunteer kan? BSP kan? Ada tiap-tiap orang patutnya mesti ada dalam handphone dia apps itu. Contohnya ada banjir, air lopak tu kan? Ambil gambar tengah hujan. Hantar ke bilik gerakan. Kalau bukan tindakan polis sekalipun, dia polis boleh edar, sebarkan kepada APM kan? APM ke ataupun pihak JKR ke apa, boleh dia hantar. Bilik gerakan polis tu kita buat. Itu kena buat. Ini kadang kita ambil gambar, tapi kita viral dalam grup kita saja. Tapi polis tak tahu. Lepas tu bising, kenapa polis tak datang? Polis tak tahu. Bomba tak sampai. Kenapa? Tak ada siapa. Sedang kita yang ada kat situ, kita tak hantar maklumat-maklumat kepada mereka. Ini yang sebenarnya kita kena wawarkan kepada mereka. Kalau boleh kita ada signboard mana, kita wawarkan. Kita pun ada buat sikit nota, apa-apa juga di mana kita nak menghubungi dalam keadaan-keadaan tertentu kita buat. Maklumat-maklumat ni sangat penting daripada. Patut kat masjid pun kita mesti ada tu maklumat-maklumat. Untuk siapa dia nak dihubungi polis, sekarang ni bomba macam mana, sekarang ni MC macam mana kalau kita ada, semua kita boleh buat.